sekiranya ada satu pihak saja yang penceroboh lah contohnya, ingin menceroboh, mengambil alih tanah tersebut, ianya tidak akan berlaku. Kerana kita ada sistem pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang yang mencukupi. Tetapi apabila berlaku persekongkolan, persekongkolan ini maksudnya mereka ini bekerjasama satu sama lain, masing-masing mendapat keuntungan, maka pegawai-pegawai penguatkuasa PTD, pegawai-pegawai di PBT, pegawai-pegawai kerajaan di agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pegawai-pegawai Jabatan Perhutanan perlu dipersoalkan. Kerana persekongkolan inilah yang menyebabkan masalah ini berlaku. Bagaimana dokumen tanah itu? Bagaimana kelulusan yang diragui itu dikeluarkan? Dan kes Raub adalah satu contoh yang sangat signifikan kerana ianya berlaku selama hampir lebih daripada 40 tahun. Bagaimana sesuatu pencerobohan boleh dibiarkan berlaku selama 40 tahun? Jadi MCW sentiasa mencadangkan kepada pihak SPRM. Kita tahu pihak SPRM dah buka kertas-kertas siasatan, tetapi rakyat juga ingin tahu siapakah dalang di sebalik kartel ini. Apakah keuntungan yang mereka perolehi? Dan kenapakah masalah ini tidak boleh dikekang dengan segera? 40 tahun, satu tempoh yang cukup lama dan di luar batas pemikiran kita. Mereka boleh bermaharajalela di tanah milik kerajaan dengan begitu mudah. Padahal tidak kurang pegawai kerajaan yang bertugas untuk memastikan tanah-tanah ini terjaga dan ianya akan memberi hasil kepada kerajaan. Tetapi yang sebaliknya berlaku. Pasti bangkai gajah tak dapat ditutup selama-lamanya.